Saya fikir penting untuk kita melihat apa yang telah pun Kementerian Pendidikan Malaysia lakukan untuk mengatasi dan juga menangani isu ini. Kita sangat empati dan mengambil kira semua keadaan, situasi guru-guru kita. Dan sebab itu kalau kita lihat dari segi langkah-langkah yang telah kita ambil untuk memastikan bahawa isu-isu kebajikan guru seperti guru jarak jauh ini, berjauhan ini, antara lain adalah mengurangkan tempoh, maknanya dari segi permohonan untuk bertukar itu. Jadi sebelum ini dia agak lama, kita tukar dan kita berikan kelonggaran itu dalam tempoh 2 tahun dia dah boleh untuk memohon. Yang kedua, sebenarnya dalam konteks pasangan jarak jauh ini, Kementerian Pendidikan Malaysia kita memang memberikan keutamaan. Sebab itu dalam konteks permohonan untuk perpindahan ini, 80% adalah terkait dengan pasangan yang jarak jauh ini kita selesaikan. Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan, yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu, dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita. Jadi perubahan itu ada dan juga langkah-langkah itu sedang kita ambil, dan juga kita lihat bahawa keseluruhan isu kebajikan guru ini mesti diberikan keutamaan.